Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Afzah Afika binti Zazali selaku wartawan TV PSS Bell pada hari ini. Hari ini tanggal 16 Mei, Sekolah Kebahasaan Menengah Sungai Pelik mengadakan sambutan Hari Guru peringkat sekolah untuk meraihkan guru-guru dari Sungai Pelik dan guru-guru seluruh Malaysia. So, kita akan menemu ramai beberapa guru dan bertanyakan mereka sedikit soalan. So, let's go. Selamat pagi murid-murid. Si jamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3. Okay. Sekarang kita bersama dengan PK Petang, Puan Hafizah. Saya nak tanya Ustazah, kalau Ustazah tak jadi guru sekarang ni, Ustazah nak jadi apa? Saya memang daripada saya kecil sampailah saya macam ni, saya memang nak jadi guru je. So memang cita-cita Ustazah nak jadi Ustazah? Ya, betul. So apa yang buatkan Ustazah nak jadi Ustazah? Satunya memang minat. Saya suka bersama dengan pelajar-pelajar. Lepas tu saya rasa saya ada ruang untuk mendidik, menyampaikan ilmu, dan saya suka dengan profession ni dari jiwa saya. Okey, itu saja dari saya. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Bye. Sekarang kita akan menemu ramai Cikgu Azrai. Cikgu Azrai adalah pemenang twin terbaik lelaki pada hari ini. So, Cikgu Azrai, kenapa cikgu jadi cikgu? Sebenarnya saya jadi cikgu kerana usaha. Sebab saya tengok anak-anak saya, cuba tengok belakang tu. Saya nak mendidik mereka semua jadi orang. Dulu saya tak rajin belajar, tapi bila saya jadi cikgu saya faham apa perasaan cikgu tu apabila mereka mengajar anak-anak murid mereka yang sangat degil. Sedihnya tengok. Okey. Sebab mak saya suruh jadi cikgu, tu je. Serasa? Okey. Okey, cikgu mengajar subjek apa? Saya option RBT tapi kena ajar sejarah dan BM. Serius ah? Serius. Okey, kenapa cikgu pakai macam ni hari ni? Sebab saya ada tengok satu movie tu yang bertajuk Blood Brother. Jadi tema di twin sebab dia orang semua kan pakai baju semua hitam. So saya dengan Cikgu Mui, Cikgu Aidi dan juga Cikgu Farabi, kita orang pakai baju all black ini. Okey, selamat Hari Guru Cikgu Azrai. Okey, bye-bye. Itu je? Dah tu je. Bukan saja kalau cikgu. Selamat Hari Guru! 1, 2, 3, action. Okey. So, sekarang kita akan menemu ramai pengetua SMK Sungai Pelik sempena Hari Guru. Okey, Assalamualaikum Encik Afandi. Waalaikumsalam. Okey, saya nak tanya, apakah cabaran pengetua semasa menjadi seorang pengetua di SMK Sungai Pelik? Cabaran yang boleh mencabar nak menjawab soalan ni. Betul. Cabarannya banyaklah. Tapi cabaran tu sebagai satu pendorong untuk kita terus meningkat kejayaan. Bukannya menjatuhkan kita, tapi meningkatkan pencapaian sekolah, meningkatkan dari segi terutamanya pada tahun 2024 kita punya keputusan SPM ni terbaik dalam sejarah sekolah, iaitu 5.6. Itu tak pernah berlaku dalam sejarah penubuhan sekolah SMK Sungai Pelik. Tahniah syabas kepada rakan-rakan guru. Ini adalah hadiah yang paling istimewa sempena Hari Guru tahun ini. Itu paling istimewa. Memang hebat guru-guru kita. So itu saya rasa yang kata cabaran yang terindah daripada untuk pelajar dan juga warga sekolah saya suka. So, seterusnya, apakah memori paling terindah lagi kat sekolah? Dapat bersama rakan-rakan guru meraihkan Hari Guru pada hari ini. Begitu juga bersama para pelajar. Hari ini bersama-sama kita raihkan saat yang saya rasa
yang tak boleh saya lupakan. Momen-momen ni memang menarik lah. Yang menjadi pendorong kita ni meneruskan sebagai satu keluarga dan kita mencapai kejayaan bersama. Itu yang paling indah. Okey. Okay, itu saja dari saya. Anak-anak Senspel. Kita bersama dengan pemenang twin perempuan. So, saya nak tanya cikgu. Okay, tema apa yang cikgu pilih hari ini untuk sedondo dengan twin cikgu? Cikgu pilih tema pakaian baseball. Baseball team. Kenapa cikgu pilih tema ni? Okay, bayang kau jawab. Okay, sebab kawan baik dia adalah cikgu sukan. Jadi kami memilih sukan baseball sebagai tema hari ini. So, kayu yang cikgu ada tu, kayu cikgu ke? Bukan. Ini adalah pinjaman Tuhan daripada bilik PJPK. I see. So, okay. Cikgu rasa happy tak hari ni sebab dapat menang best twin? Alhamdulillah. Happy sangat. Happy lah. Cikgu tak expect Ya, sebab kami ingat Cikgu Emma yang menang. Sebab dia pakai baju serba lengkap budak sekolah kan. Jadi tak sangka kami yang menang. Sebab cikgu comel dua orang. Terima kasih. Sama-sama. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Okay, so sekarang saya akan menemu ramah Cikgu Syairan, Cikgu Sesi Petang. So cikgu, boleh saya tanya cikgu beberapa soalan? Boleh. Cikgu mengajar apa? Sains. Okay, saya nak tanya, kalau cikgu tak jadi cikgu, cikgu jadi apa? Cikgu rasa cikgu akan jadi seorang doktor. So dulu sebenarnya cikgu nak jadi doktor lah. Ya. Macam mana boleh terfikir nak jadi cikgu? Satu dorongan ibu bapa. Ibu bapa memainkan sokongan yang kuat pada cikgu. Dia bagi satu sokongan, semangat. Satu lagi dia beri ilham pada cikgu untuk jadi seorang cikgu. Okay, terima kasih cikgu. Selamat Hari Guru. Terima kasih. Si kamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari ABCDE 1, 2 dan 3 hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu hingga aku besar dan ku ingat